Okay guys, welcome to Day Zero Gaming guys. So untuk video kita kali ni, okay. So hari ni aku nak tunjuk kat korang ada seorang penipu. Okay. So ada penipu tu, dia ada jual Robux ya guys. So aku akan tunjuk kat korang macam mana penipunya. Okay. So kepada yang belum subscribe, pergi subscribe sekarang, okay? Okay guys, so ini guys dia punya ni WhatsApp. Okay, so aku set. Okay, so ini dia punya ni apa tu? WhatsApp. So kalau korang tengok dah tak ada foto profile. So tadi aku tengok dia dah ada foto profile, okay? So kita tengok. Hello, sini jual diamond tak? Hello, kenapa tak balas? So okay. So malam tadi aku ada buka WhatsApp, dia dah balas ya guys. Dia cakap, maaf kak, baru online. Maaf ya. Okay. So ni kalau dia dah minta maaf tak apalah kan, sebab dia baru online. Okay. So lepas aku cakap, sini jual Robux tak? Kata nak beli diamond kak. Okay. So ini aku tukar sebab aku rasa aku tak payah beli diamond kot, sebab aku tak ada benda penting nak beli kan. Saya tak jadi beli diamond. Diamond saya dah berlambak. Saja je aku buat macam ni, sebab sebenarnya diamond aku tinggal 5 je. Kalau 400 Robux harganya berapa ringgit cik? Okay. 400 Robux harganya RM15.90. Kalau setahu aku 400 Robux harga dia RM23.90. Ini kenapa dijual murah macam ni guys? Okay, jom kita tengok ni. 80 Robux RM3.90. Wah, murahnya guys. Ni 400 Robux RM15.90 dapat. Wih guys, dia jual ni murah-murah. So setahu aku, yang Robux paling akhir ni guys, harga dia geng, wah harga dia, tak silap aku harga dia 900 lebih guys. Ini aku rasa 44 lebih guys. Ni memang dah nampak dah murah dia guys. Betul ke ni? Sebab setahu saya Robux tak murah gini. Ni guys, bukti je guys. Ni. Okay, ni aku punya. Ni, kau tengok. Ni guys, dia punya Robux ni punya murah guys. Okay, betul cik, Robux kami 100% real, no hoax. Okay, ni harga asal dia cik. Saya try ambil 400 Robux dulu. Okay cik, pembayaran melalui mana? Semua boleh cik, tapi saya masih tak percaya, sebab orang yang jual Robux murah pun dia tak akan jual murah macam ni. Ni murah melampau-lampau. Bila bagi murah tak nak pula. Bila bagi mahal suruh kasih murah. Gila aku. Ini dia dah mula marah aku dah. Pasal aku yang ni balas dia macam ni. Cik yang gila tadi pergi kat Wak sebagai cik pula. Guys, so korang tengok ni. Dia cakap cik pula. Tadi kat sini dia cakap kak ya guys. Mana tu? Ni. Dia cakap kak. Dia yang gila guys. Okay. So cakap jadi cik, jadi tak beli? Ya jadi, saya beli 400 Robux. Lepas tu dia cakap okay cik, tapi sebelum tu saya masih tak percaya. Sejak bila pula Robux bagi jual Robux murah macam ni? Paling-paling pun 2% je. Betul cik, Robux kami ni dipercayai 100% real, no hoax. Testimoni tak? Saya nak tengok testimoni. Testimoni tu bagi korang tak tahu, testimoni tu contoh macam orang yang dah beli, lepas tu tunjuk bukti lah macam tu. Alah cik, handphone saya ni baru je beli. Handphone testimoni saya hilang. Saya rasa cik ni memang penipu. Ni memang daripada awal aku dah rasa dia penipu. Ibab. Cakap jalan tak ada duit. Kismin kau ajar ni guys. Dia nak mula kurang ajar ni. Aku rasa dia ni memang koyak guys. Memang agak dah penipu. Kalau aku tipu pun kenapa? Ni buktinya. Bukti kat sini cik tak ada jual 40 Robux. Ni aku saja je tunjuk macam ni. Okay. Sebab dia tak ada jual 40 Robux. Tapi kalau aku tak jual pun asal bocah pergi minta duit mak saya. Dia suruh aku minta duit kat mak aku pula. Ingat aku ni bocah ke? Ni
Aku bagi original RM4.90. Yang dia jual RM3.90. Dia tolak. 400 lebih, RM23.90. Dia jual RM15.90. 400, apa tu, 840. Ni kau tengok sendiri kan. Ni. Okay. So, sorry kak. Sekarang siapa yang salah? Saya kak. Kau tahu tak dek yang kau buat ni salah? Apa motif kau menipu ni? Ni aku saja cakap macam ni sebab biar dia takut kan. Sorry, saya tahu saya yang salah. Sorry. Sedap kau sorry kat saya. Saya memang dah tahu awal kau menipu dari awal tadi. Dia dah mula menangis guys, macam budak kecil guys. Sorry lah kak. Saya tahu saya salah. Saya nak cari duit kak. Saya tahu. Lepas tu aku cakap, kalau kau nak cari duit, asal kau nak kena tipu orang ni? Saya terpaksa kak. Maaf, saya tak kerja kak. Saya kena cari kerja untuk diorang. Saya minta maaf. Okay, saya maafkan kau. Banyak orang yang kau dah tipu. 3 orang kak, termasuk akak. Sekarang saya nak kau pas ni minta maaf kat diorang tu. Faham? Faham kak? Terima kasih dah maafkan saya kak. Ni mam tadi pukul 2.50. Okay, so aku rasa dia ni memang dah block aku guys. Sebab aku nak message dia pun Dia tak ni scene guys. So kalau korang jumpa ni macam ni, aku rasa korang kena siasat dululah sebaiknya. Okay, so saya saja untuk video kita kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan notification. Bye.